Wah, hari ni hari first day budak-budak datang daftar dekat aku punya daycare ni. Okay. Semua dah kemas-kemas and then aku nak kena tunggu parent-parent hantar budak-budak datang. Aku minta lah cepat sikit masa berlalu. Aku tak nak pun buat benda ni, tapi terpaksa. Demi duit, aku terpaksa. Tak apalah, janji senyum depan budak-budak, depan parent, kita senyum. Cikgu, ni saya dah hantar anak saya ni. Pastikan cikgu ajar dia elok-elok lah. Budak ni agak nakal sikit. Selalu je lari kalau kat rumah tu. Asyik nak main game je. Terima kasih cikgu. Saya gerak dulu ni. Saya ada kerja lain ni Acak, awak masuk dalam dulu ya. Kita tunggu kawan-kawan kamu semua datang, okey? Cikgu tunggu kejap dekat luar ni. Manalah kawan-kawan kamu? Okey, sampai pun. Anak-anak Daddy boleh turun semua jom. Ni belajar rajin-rajin tau. Assalamualaikum. Cikgu ni anak-anak saya 2 orang ni. Ni anak saya seorang ni. Ni Ali dengan siapa nama lagi seorang ni, Amar. Ni cikgu tolong jaga ya. Nanti kalau apa-apa bagi tahu saya lah, terus call lah ya. Ali, jangan nangis, buat malu je. Tu kawan adik kamu tak malu ke? Dah. Ni Daddy gerak dulu Amar dengan Ali masuk. Amar jaga Ali ni baik-baik ni. Kerja nak menangis dia ni. Masuk. Tak ada. Tak boleh ikut. Pergi masuk. Cikgu dah panggil. Cikgu dah panggil tu Ali. Dah masuk. Cikgu, ya. saya gerak dulu ya. Okey, baik. Okey. Baik, Tuan. Okey, baik. Manalah lagi anak murid aku ni. Bilalah nak balik ni? Aku nak balik. Okey. Senyum. Muka kena senyum. Yo. Sudah sampai, my man. Mari sini turun. Kamu kena belajar hari ni. Turun. Alah, Apa lagi? tak nak. Tak ada. Ini hari first day kamu. Apa yang kamu tak? Tengok tu kawan-kawan kamu semua dah kat dalam tu. Mari. Assalamualaikum cikgu. Yo. Waalaikumsalam. Hari cikgu. Anak. Ya, cik. Ni anak saya ni ya. Ya. Okey. Dah lama ya taska ni tutup. Saya pening nak jaga dia ni seorang ni. Saya gerak dulu ya cikgu. Tak apa, cik. Okey. Saya boleh jaga dia. Aboy, masuk ya, Okey. boy. Baik. Nak belajar dah ni. Awak seorang je yang datang lambat ni. Masuk. Okey, Aboy, baik. masuk, Saya masuk. Aboy. Macam tu lah anak murid cikgu. Okey, budak-budak dah sampai. Rasanya Mochi seorang je belum datang lagi ni. Manalah si budak Mochi ni? Aduh, abang. Tak nak pergi sekolah, bang. Apa? Tak ada, dah sampai dah ni, Dik. Penat abang kayu basikal ni, tahu tak? Alah, tak apalah. Kali ni je. Nanti kejap lagi petang nanti abang ambil lah. Dah, kau pergi masuk tu. Cikgu dah datang lah tu. Nanti cikgu marah dah lah. Dah terlewat. Abang punya pasal. Mana ada lewat, Dik? Kau memang masuk pukul 8 kan? Dah pukul 8 pagi ni. Okey lah ni. Cikgu. Ni adik saya, Mochi. Tolong jaga-jagakan ni, cikgu. Okey. Mochi, awak boleh masuk ya. Terima kasih ya, Abang Mochi terima kasih. Ya. Jom Mochi, kita dah lambat dah ni. Nak masuk belajar dah ni. Okey, cikgu. Jom, Sama-sama. ikut cikgu. Petang nanti kami, Dik. Bye, Bye. Abang. Bye-bye. Bye-bye. Hati-hati tau. Bye-bye. Nanti ambil adik. Okey. Yo. Bye. Cikgu, sorry cikgu. Saya lambat. Kawan-kawan. Jom kita main. Kita nak buat apa ni? Acak, kau dah kenapa? Duduk dalam tu. Oi. Kau pula, boy. Buat apa dekat atas kerusi? Takut. Takut apa?
Kenapa kau takut? Okey, kamu semua dengar cakap cikgu. Cikgu nak korang semua kemas daycare ni, and then cikgu nak buat kerja. Lepas tu jangan bising. Kalau cikgu dengar korang bising, siap semua. Dengar tak cakap cikgu? Dengar cikgu. Weh boy. Boy, Ya. garangnya cikgu tu. Ya. Kenapa Itulah tu cikgu aku Afsha takut. tu? Kenapa cikgu Afsha garang sangat hari ni? Dia makan tebuan ke? Tak tahulah. Awal bulan kot rasanya. Kemas lah. Tapi kita budak-budak. Kenapa kita pula yang nak kena kemas? Geng? Itulah tu. Aku tengah main kereta ni. Kejap main kereta ni dululah baru kemas. Tu. Kau tengok ni. Acap. Dia tidur dalam ni. Oi. Aku nak tidur juga. Kau ni. Acap. Takkan kita nak buat kerja semua ni. Kita ni sepatutnya cikgu ajar kita. Bukan kita yang buat kerja-kerja semua ni. Nak kena kemas pula. Betul tak, Cak? Itulah. Patutnya kita tidur aja. Aku nak balik lah. Weh, Acap. Sabar, Acap. Kalau cikgu dengar tu, macam mana? Kan? Jom kita main lah. Mochi. Ya. Mochi. Ha. Aku lapar lah. Ya, aku pun lapar juga. Apa kata kita minta cikgu lah makanan. Jom lah. Aku takut lah nak minta. Kau lah minta. Kau lah minta. Asal aku pula. Kau lapar kan? Kau minta. Kita ikut. Ali dah naik atas dah tu. Jom semua. Jom kita cubalah. Kau lah minta. Cikgu. Oh, cikgu. Saya lapar lah, cikgu. Kalau lapar, masaklah sendiri. Apa cikgu pula yang nak kena masak untuk korang? Boy. Pandai-pandai lapar, pandai-pandai lah masak sendiri. Lapar kan? Nak makan, masak sendiri. Cikgu banyak kerja lagi nak buat. Pergi sana, jangan kacau cikgu. Lagi satu, cikgu nak pesan, korang jangan bising-bising. Cikgu nak tidur pun tak senang. Dah, pergi sana. Aduh, aku dah lah gastrik. Tak boleh makan lewat. Sekarang sekejap lagi sakit perut. Alah, cikgu. Kita orang mana reti masak? Kita orang kan kecil lagi. Cikgu lah tolong masakkan. Kita orang lapar ni, cikgu. Cepatlah, cikgu. Cikgu, mana boleh buat macam ni cikgu? Kita orang lapar, takkan kita orang nak masakkan? Kita orang ni kan masih budak lagi cikgu. Tolonglah cikgu, kita orang lapar sangat dah ni. Cikgu cakap, semua pergi. Jangan bagi cikgu marah. Cikgu tak nak masak untuk korang. Korang nak masak, masaklah sendiri. Pergi sana. Okey, baik cikgu, baik. Tak nak, lari semua. Lari. Cikgu dah marah. Lari. Okey cikgu. Korang tinggalkan Mochi. Apa kita nak buat ni? Takkan kita nak macam ni je. Ini tak baik ni. Kau ada idea tak? Baik ni. Aku pun tak ada idea lah. Aku lapar. Kalau aku lapar, aku tak boleh berfikir secara waras. Itu masalah aku. Acap. Mana Acap? Oi. Mana Acap? Acap dah ke bulu Macam mana ni? Aku ada idea. Apa? Ada idea. Apa kata kita senyap-senyap keluar. Lepas tu kita bagi tahu polis, nak tak? Kau biar betul nak bagi tahu polis. Ya. Lepas tu takkanlah kau nak macam tu je. Takkan kita nak. Yelah. Jom, gerak semua. Aku rasa ni dah kira kes penderaan ni. Betul lah tu. Tapi kita kena jalan senyap-senyap. Nanti cikgu nampak macam mana. Jom. Ikut aku. Jom. Snake.
Cepat weh. Weh, korang tak nak ikut ke? Tak apa. Kita orang pergi dulu. Apa lagi? Dekat sini Mana kita balai kena polis lari. berdekatan? Lari weh, lari. Lari. Weh, lajunya. Mana? Itu abang polis tu. Abang polis. Mana boleh bang, tolong bang. Kenapa ni? Sabar. Ni kenapa ni? Nangis-nangis apa semua ni? Masuk pada polis macam gini. Mana boleh ni? Ni mana mak ayah kamu ni? Kenapa ramai-ramai datang sini ni? Bang polis, tolong bang polis. Kita orang lapar. Lepas tu kita orang minta cikgu makanan, kita orang kena marah. Kita orang kena kena suruh masak sendiri. Ini dah kira kes penderaan ni bang. Betul tu. Dia dah masuk kes penderaan ni. Sampai bayangkan bang. Dia suruh kita orang sapu lantai. Mop lantai. Adakah patut? Ya bang. Ya. Diorang kena sapu sampah, mop lantai. Tahu tak? Nak makan pun kena masak sendiri. Mana boleh macam tu? Kita orang budak-budak lagi bang. Macam mana ni bang? Abang boleh tolong kita orang tak abang? Apa dia? Dia orang dera kau. Ini tak boleh ni. Ini boleh dikenakan tindakan yang tegas. Tak apa, saya akan pergi sana sekarang. Jom ikut. Tak guna betul. Mana? Tunjuk. Tak apa, jom naik kenderaan saya Kenderaan saya mana kenderaan saya ni? Sabar ya. Baiklah ada abang polis ni weh. Kenalah cikgu tu nanti. Kan boy kan? Betul. Baru dia tahu buku bertemu ruas. Saya tak jumpa kenderaan saya. Kita jalan kaki je. Jom. Gerak. Jom. Tak Dekat apa, mana dia? bang. Dekat Semua. je. Tadi. Dekat je. Belakang Okey, tu je bang. jom. Ada buku cikgu tu. Ya apa dah. Belakang mana? Sini bang. Cepat. Sini, Bawa sekolah kita saya. kat sini. Kat sini. Ya. Assalamualaikum puan. Ni saya nak tanya sikit ni. Saya dapat laporan bahawa puan menyeksa budak-budak dekat sini. Sebab diorang datang balai polis dan membuat laporan iaitu report lah. Jadi saya terpaksa tahan puan disebabkan puan mendera kanak-kanak kanun keselesaan 402 tu puan. Polis? Tuan. Jangan percaya sangat cakap budak-budak ni tuan. Saya tak adanya nak buat budak-budak macam ni. Ingat saya ni apa? Saya ni cikgu yang penyayang tau. Diorang ni yang nakal sangat ni. Macam mana korang boleh keluar? Cikgu baik kan? Cikgu kan tengah masak untuk korang semua. Apalah korang ni? Burik, masuk ikut cikgu meh. Tak nak cikgu. Kita orang nak ikut abang polis. Kita orang tak nak ikut cikgu. Kita orang nak ikut abang polis. Nanti cikgu dera kita orang lagi. Budak-budak tadi nipu tau. Cikgu tipu. Kalau betul cikgu masak, mesti ada bau-bau masakan. Tapi tak ada bau masakan. Kita orang kena dera. Kita orang tak nak ikut cikgu lagi. Kita orang nak balik. Nak balik juga. Tuan jangan percaya cikgu tu tuan. Dia tipu tau. Budak-budak tak pandai menipu tau tuan. Tangkap je cikgu tu. Dah lah dera kita orang. Ingat kita orang ni apa? Kuli ke? Kita orang ni budak-budak lagi tau. Okey, tak apa. Budak-budak ni pun dah cakap macam itu depan awak. Kami terpaksa tutup awak punya daycare ni dan awak kena ikut kami pergi ke balai disebabkan awak mendera budak-budak ni. Dah, jom. Ikut saya. Sekarang. Jom. Dera-dera pula. Ni, naik kereta. Sini. Adik-adik, kami gerak dulu ya. Terima kasih semua. Okay guys, sampai sini je RP kita hari ni. Okay, terima kasih kepada yang join RP ni. Shout out kepada Absha, Alif Mim, Aboy, Bangla and Acap and Uncle. Thank you guys for watching. Jangan lupa tekan button like dan subscribe. Bye. 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 Bye-bye. Bye.